Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita kembali lagi di game horror iaitu game Evil Nun. Dalam kita tak main game ni Jadi hari ni kita akan sama main game ni. Sebab katanya yang sebelum kita mana main game ni, kita dah larikan diri daripada sekolahnya si nenek Nun gila ni. Tapi ada satu lagi yang kita belum tahu, iaitu pintu rahsia di belakang kita kan. Kan tahu kan yang kita boleh ada timer tu kan. Katanya boleh masuk dalam tu. Jadi kita hari ni kita nak tengok apa je dalam tu. Jom kita tengok. Kita play auto mode. Macam biasa kita akan pilih mode normal. Okay, sudah okay, let's go. Okay, untuk ni saya skip je. Dah tengok kan. Okay. Day 1. Jom kita ungkapkan misteri yang ada di belakang kita. Pintu di belakang kita maksudnya. Jom kita tengok. Okay. Dah boleh buka kan? Opponent. Nah. Kita tengok. Button. Rahsia. Sebelum tu Sekejap. Kita ambil duit dulu. Sayang tak ambil duit ni. Nice. Lag pula. Filter. Belum. Ni apa ni? Wood plank. Oh, nice. Supaya event tak masuk sekejap saya terangkan layar saya. Ni ada apa ni? Push. Macam ada dekat sini apa ni? Drain. Tengok drain ni ada apa? Oh, pijak dia buka Push. Okay. Oh, apa tu? TV. Tong. Push. Dia apa ni? Okay. Oh, apa tu? Explosion in the head. So the new muscle to get new piece of nuts. Oh, it's a recipe for creating something. Throw it inside the elevator. Oh, jadi kita kena buat puzzle ataupun teka-teki lah lebih kurang. Teka-teki untuk selesaikan macam mini game kalau tengok macam mini game apa ni? Achievement boleh return the stage. Panjangnya. Kalau ada korang yang nak baca ni, korang boleh pause, boleh baca. Panjang sangat ni. Malah penglihatan saya nak tengok depan ni. Summer camp is very fun. I never been in a one because my parents ni apa ni? Mr. Small. Okay. My friend don't have much money. I'm making lots of friends. And if it was close fast, she has got the kata sama baca pula. Okay, katanya tak cerita pun saya tak faham. Tapi tak apalah. Ni ada Mr. Small. Dia cannot be present. Oh, jadi dikata kat sini, saya baca tadi dekat bawah, kita kena cari selesaikan teka-teki ni untuk mendapatkan kepingan topeng. Macam topeng lah kira kan. Sekejap saya dengar ada Sekejap guys. Evenan dekat sini guys. Saya tak tahu dia kat mana, kat depan ke. Dengar macam suara merangkak guys. Padahal pintu kecil tu memang masih tutup lagi kan. Saya risau pula kali masuk ni. Sekejap. Apa Okay, nampaknya event tak ada. Jom kita panggil dia datang sini. Nampaknya kita kena selesaikan ada mini game dekat, kalau korang tengok dekat sebelah ni, dia macam ada gambar bom patung dengan apa tu, dia macam ada pemusing. Apa nama dia tu Will? Bukan. Mana Evelyn ni? Evelyn mana dia datang ni? Evelyn tak datang pula guys.
Evelnan. Let's go Evelnan. Come here. Okay, Evelnan datang. Evelnan datang. Oh, kan dekatnya. Oh, kalau berangkat ni nampak macam dekat eh. Oh, shoot. Kita keluar dulu. Kita cari small cable eh. Small cable. Remember that. Small cable. Small. Ya, betul small cable. Bahaya juga Evelnan ni. Bila dia berangkat tu macam dekat eh. Yes. Jatuh pula. Relax. Nanti kita ambil tu. Kita kena panggil Evelnan atas ni. Let's go. Evelnan, come here. Do you think you can beat me? Yeah, I think so. But you never beat me. Let's go. You have restored the electricity. Apa benda ni weh? Sorry. Keluar iklan pula. Lah. Guys, tolong saya guys. Tengah lag sekarang ni. Kejap guys. Bagi saya masa nak setting dulu. Okay guys, sorry tadi korang nampak macam ada iklan keluar. So bagi rating, tapi saya belum rating lagi game ni. Belum habis main kan, nak rating macam mana. Okay, Evelnan. Where are you Evelnan? Kita nak panggil dia dari arah mana? Dari arah sini lah. Tahu-tahu datang dari sini. Evelnan. Oh. Push Evelnan. Siap berpusing-pusing lagi Dah datang ke sini. Dah tak payah pusing-pusing lagi. Kawan ni Evelnan. Macam-macam ni Oh, patung nice. Doll. Comel juga patung dia. Masuk mana ni? Ni apa ni? Ni Oh, situ. No dash, no place. Oh, warna kita kena masukkan patung ni. Lepas tu kita kena drop lah dekat situ Okay. Tapi sebelum kita kena letakkan dulu guys. Receipt ni betul ni. Ini kita tak tahu. Ada tulisan tadi. Baca pula. Benda ni nak kena kau lag kenapa? Save kata throw it inside elevator ni Macam mana? Oh nice. Boleh tadi korang nampak tadi kan? Ada macam papan yang kita pegang tadi tu dah melekat dekat. Nice. Lepas dah melekat tu rasanya kita kena taruh barang-barang tu guys. Patung, boom dengan pemusing tu. Evelnan, let's go. Come here. Ada takut-takut jugalah guys main game ni. Okay, patung tadi mana? Tu. Dah letak. Kalau korang ada dengar bunyi macam bunyi lain ni bunyi TV tau guys. Saya buka TV, sorry guys. Takut mengganggu suara ni. Nice, patung. Kita panggil Evelnan dulu lagi guys. Bahaya kau tak panggil ni. Oh, patung dia ni. Patung anak perempuan. Evelnan, let's go. Kita main pusing-pusing Kita main pusing-pusing. Patung ni. Macam mana masukkan ni? Macam mana Saya rasa kena masuk dalam tu guys. Cuma tahu tak boleh nyusahkan betul lah. Dalam bilik ada apa-apa? Tak ada. Evelnan, let's go. Come here. Kita pusing-pusing. Let's go. Let's go ke mana kau? Kurang asam lah kau Evelnan. Main-main kau dengan aku Evelnan. Aku terkejut lah. Hampir sakit jantung aku dia buatnya nanti. Saya rasa ini kena masuk dalam ni guys. Kurang asam, tak boleh. Kurang asam.
Oi, patung masuklah kau dalam tu patung. Asal kau tak masuk ni. Alah, hai patung. Okay, oh. Ni guys. Kita kena masukkan dalam masukkan pula. Tahu lah guys, kalau ada bom tu rasanya kita kena nice. Boleh. Okay, sekarang kita kena cari bom. Bom tahu ada kat mana. Nanti saya cari. Sekejap saya buka dulu. Kita kena cari lah. Astagfirullah, terkejut. Let's go. Kita cari barang lagi guys. Misalkan betul lah evenan ni. Kita cari satu persatu dulu guys. Kita cari bom tu. Ada duit. Jangan sia-siakan duit guys. Kita cari dulu guys barang-barang. Jangan sampai terlepas pandang. Ni apa ni? Duit ni kan apa tadi? Bisingnya pintu ni. Wow. Itu lagi kau Let's go. Sempat. Evenan lambat. Let's go. Kan bagus ni. Kat sini guys. Sini boleh lalu. Nice. Kita kena cari dulu guys. Ni apa ni? Pedestal. I have nothing to fix. Oh. Saya nampak ada macam saya nampak macam ada bilik guys. Bilik pula. Macam ada kejut tu. Macam ada kecil apa tadi? Lubang kecil yang tertutup. Mungkin boleh masuk dalam tu. Tapi kena cari cara untuk buka dia. Apa ni? Crank. Nice, kita dah jumpa ni guys. Okay, tak apa. Santai. Kita dah jumpa ni dulu kan. Okay, nanti kita tinggal masukkan dalam mesin tu. Evenan di mana ni? Evenan, I already call you, but you don't not come. Come, Evenan, come. I call you. I want to be smart when playing this game, okay? You don't have to try to be smart than me, because I already smart from you. Apa kau cakap ni, Syarul? Nice. Satu lagi guys. Saya tak tahu nak cari kat mana ni. Santai. Kita panggil Evenan dulu Boleh. Evenan mana ni? Tak ada. Tak apa lah. Jom kita try sini dulu guys. Tengok. Yang mana? Yellow key. Tak apa-apa. Yang mana ni? Dia definitive. Oh ini mungkin buku untuk pasang tu guys. Okay, nice. Jom. Let's go. Panggil Kena scam. Ni untuk belakang tu guys. Itu sebelumnya tak ada rasanya. Ya guys, memang tu. Ni, sama kan? Pedestal. Nice. Yang mana ni? Bom. Oh nice. Bom. Okay. Bom. Tak nampak cek apa-apa. Tak apa. Tak payah cek banyak-banyak guys. Jom kita teruskan misi kita. Kebetulan dapat pula bom. Nice. Tekan ni. Mesti sekut. Alah, hai. Dari mana ni? Astagfirullah. Tadi dah cari tadi guys. Katanya kita kena cari sesuatu yang boleh membuatkan mesin tu bergerak. Tadi saya nak cek dalam tu guys. Tak ada sesuatu tadi. Misalkan lah. Sekejap Ni apa ni? Bottle of oil. Terus? Oh ni. Oh, you have used an oil gear system now that everything will work. The elevator will go up in 20 second.
Okey, jadi kita kena tunggu 20 second guys. 20 saat. Oh, jadi mesin tu dia berkarat. Jadi sebab tu kena guna minyak kan. Okey, faham. Saya tengok tadi dia dia tak boleh. Sebab tu kita cari apa, nak kena cari apa-apa barang lagi kan yang boleh buatkan benda tu gerak. Tak tahu pula minyak tu dekat situ. Okey. Dah jadi guys. Okey. Especially tu. Oh, jadi benda ni guna untuk bom Okey. Benda ni boleh guna untuk bom guys. Sebab kan kita pasang bom kan, explosive door. Jadi patung ni kalau kita aktifkan dia akan meletup. Okey. Tapi sebelum tu kita panggil Revenant dulu. Jadi maknanya dengan Revenant pun kita boleh letupkan lah. Tapi sekarang kita tak boleh letupkan lagi guys. Nanti dulu. Revenant, don't be scared. If you scared, I scared, okay? Revenant mana ni, lambat kok. Lambat sangat dia ni. Agak tak dengar kot. Ambil kau. Dengar bunyi tu. Kuat ni. Let's go. Kau macam-macam Revenant. Aku letupkan kau juga benda ni. Guna patung ni. Okay guys, sekarang kita tinggal naik atas. Kita nak cuba letupkan apa dah, kotak-kotak ke apa kat atas ni. Tengok gaya macam kena letupkan. Tapi ni sabar tutup pintu. Sabar tutup pintu ni. Ni apa ni? Oh. Sabar. Losot dulu. Air penantang tadi. Macam dulu guys. Seram pula Okay, nampak gaya mana tak ada. Kalau kita keluar ni, muncul pula tiba-tiba Revenant je. Sekejap. Ni rasanya boleh lagi ni. Okay. Oh. Jadi kita boleh jalan kat situ Okay. Kita cuba Katanya kalau kita dah selesaikan puzzle ni, kita akan dapatkan macam topeng sepen topeng kecil. Jom kita cuba. Bom ni pun dah boleh guna Oh, jadi mana kalau kita keluar, dia tak boleh guna. Kalau kita dalam sorok ke mana-mana, dia boleh guna Okay, faham. Boleh guna tak guys? Jom kita try Okay, let's go. Okay, push patung dia. Okay. Gerak ke sini. Gerak ke sini. Jangan sampai jatuh. Tekan dia tu. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Lah, pecah tapi tak apa-apa. Tapi ada lagi 2 guys. Kau ni. Jadi kita kena cari bom lagi guys. Masuk. Geram tu. Okay. Aduh, susah ke macam ni. Dia random kan. Dia ada yang ada. Cari bom lagi. Bom. Kita pun tak habis tengok lagi dalam ni ada apa. Gelap juga Ni macam ada almari untuk sorok. Astaghfirullahaladzim. Depan mata. Revenant. Kau nak main-main dengan aku lagi Revenant? Main panjat-panjat kursi pula dah tutup belum? Belum tutup. Aku yang dah tutup lah. Kurang asam. Let's go. Boom. Kurang asam kawan. Jangan main-main dengan aku.
Tak dapat pula guys. Tengok tadi kat lantai. Itu guys, tak ada apa-apa. Saya rasa dalam ni ada topeng guys. Ush. Evanan dah keluar belum? Kan aku datang sana dia risau pula aku tiba-tiba dia muncul ke bawah. Evanan. Kita pusing kat sini lah. Kuat betul bunyi dia. Kita ikut terusannya lah guys Tak payah nak skip ke depan lah. Saya pun ingatkan lah nak skip ke depan, tapi takut nanti kan dia tu pula. Okay. Ni kita teruskan je yang kedua ni Mudah-mudahan yang pintu mana tu? Terkejut saya pintu ada bunyi pintu tadi. Tak apa. Kita apa ni? Masterpiece. Oh, masterpiece. Dapat guys. Nice. Ingat kan ada bunyi tung tang tang. Ada pula bunyi tu guys. Mana tahu kan kalau ada achievement ni kita dapatkan dia bunyi kan. Achievement you collect the piece of master. Tak ada pula. Tak apa. Kita dapat potongan topeng guys. Okay. Kita masukkan kat sini. Okay. Let's go, kita cuba masuk. So complete. Explosion in the haze. Nice. Oh. Apa yang tu sana? Oh. Now you can search for the next tree in the school. Oh, ya, perasan. Satu benam piece, wush. Oh, saya faham. Jadi dia ikut ni lah guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Terus ni. Oh. Okay, special sikit lah guys Okay, tak apa. Kita akan search tu yang seterusnya lah guys Tapi korang terasa tak nak buat sesuatu yang saya fikir ni? Saya rasa saya tahu nak buat apa. Okay, stay tune sebab saya nak buat sesuatu yang sangat membanggakan. Sebentar. Wait for the minute Okay. Aduh guys, macam mana dia boleh jumpa kita? Korang tahu kan apa saya buat kan? Korang tahu kan? Saya baru buka balik, open balik rekod saya, tiba-tiba mati guys. Tahu pula saya gitu. Tapi tak apa. Main-main dengan saya benar ni. Aduh, saya baru open video. Tadi saya skip kejap guys. Saya skip video ni. Saya stop dulu video ni. Lepas tu saya pause lagi dekat. Pause saya punya rekod ni. Saya buka tiba-tiba lah jumpa dia depan mata. Benar. Okay guys, kita kembali. Kali ni saya nak letupkan Evelyn. Baik kau. Benar guys. Apa tadi saya? Tadi dia mati berapa saat tadi? Nak hidup balik. Tak nampak pula. Ambil kau. Mohon semua tadi guys. Mati kan? Benar. Jangan macam-macam kau dengan kami benar. Okay guys. Sampai sini saja video kita untuk hari ini. Next kita akan sambung chapter terbaru. Yang next mini game seterusnya lah guys. Sebab katanya ada lagi. Jadi untuk video hari ini kita habiskan sampai sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Bye bye. Bye Evanan. Bye bye.
Ai penat. Ambil kau.